Okay, Alhamdulillah, pertamanya saya ucapkan salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua para wartawan yang hadir pada hari ini untuk sesi hari yang ketiga sidang media harian Perikatan Nasional di Bilik Pusat Media Perikatan Nasional bagi dari kecil N48 pada hari ini. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah pengarah jentera hidup bagi Perikatan Nasional dari kecil M48 Berhormat Ustaz Idris Ahmad dan juga merupakan naib Presiden Islam Malaysia PAS. Dan fokus isu yang akan kita tentangkan pada hari ini adalah isu yang melibatkan masyarakat setempat di Tun Air Kuning ini, iaitu isu lambakan ladang babi di Tun Air Kuning itu. Seterusnya saya serahkan kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad untuk menyampaikan kenyataan. Ya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Zul turut bersama dengan saya pada pagi ini ialah Yang Berhormat Dr. Halimah yang merupakan jawatan kuasa Pak Pusat merangkap ahli Parlimen Kapar, ahli Parlimen Kapar, dan sebelah kiri saya pula ialah Yang Berhormat Haji Bakri selaku ahli Parlimen Langgar Batu, dan sebelah kanan saya ialah pegawai penyelidik daripada Lajnah Penerangan PAS Pusat, itu saudara Nurul Islam. Kenyataan media pada hari ini ialah yang topiknya ialah ladang babi, apa rasional diluluskan di kawasan majoriti Melayu Islam. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM, pada tahun 2020, negeri Perak mencatat jumlah ladang penternakan babi paling banyak di Malaysia. Situasi ini amat membimbangkan, khususnya di kawasan Dewan Undangan Negeri Air Kuning yang mana sedang berlakunya pilihan raya kecil. Mempunyai komposisi pengundi Melayu sebanyak 61.6%. Diikuti dengan pengundi Cina 21.79% dan pengundi India 16.6%. Menurut maklumat di laman web Jabatan Veterina Negeri Perak, di daerah Batang Padang dan Muallim saja terdapat 30 ladang babi yang diluluskan dan berlesen oleh Kerajaan Negeri Perak. Jika dicampur dengan ladang haram mungkin, jumlah sebenar mungkin jauh lebih tinggi. Tinjauan lapangan saya mendapati terdapat banyak ladang babi sama ada diluluskan oleh kerajaan negeri atau yang dibina secara haram, termasuk di kampung-kampung Melayu. Seperti di kampung Tanjung Keramat yang mempunyai 98.9% penduduk beragama Islam. Boleh tunjuk peta dia. Ini kedudukan yang bulatan merah tu. Kawasan kat itu tengok ujung saya dalam skor tu. Di situ ada penduduk 98.9% penduduk Melayu. Pergi depan sikit, tak jauh situ ada Masjid As-Salam Kampung Tanjung. Artinya Tok Imam, Tok Bila, Tok Siap pagi itu terpaksa cium perfume dari situlah. Ini kedudukan kampung dia. Lebih menduka kecitakan lagi, penduduk kawasan ini terpaksa berhadapan dengan pencemaran bau busuk setiap hari. Selain itu, risiko penyakit berjangkit dan ancaman kesihatan akibat sisa daripada ladang-ladang ini juga sentiasa mengganggu penduduk setempat. Saya ingin bertanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak. Pertama, apakah rasional kerajaan negeri
meluluskan ladang babi di kawasan majoriti penduduk Islam, penduduk Melayu Islam. Yang kedua, jika ladang-ladang tersebut adalah haram, di manakah tindakan penguatkuasaan? Ini pertanyaan saya, bukan satu benda yang nak dapat daripada jawapan yang khusus daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai orang yang bertanggungjawab di negeri. Dan kebetulan dia pula, dia bapa angkat khusus. Dia khawas menjadi setelah untuk nak ambil alih berkenaan dengan Dun Air Kuning ini. Jangan kita lupa insiden demam babi Afrika, ASP, yang melanda di daerah Batang Padang pada awal tahun 2023. Setelah pun kita tengok ada, dapat kita lihat 4 kes demam babi Afrika di Perak sejak Disember. Ini berita bernama 15 hari bulan 1 2023. Perak melaporkan 4 kes penyakit demam babi Afrika ASF melibatkan 2 daerah dari Disember hingga awal tahun ini, kata pengurusi Jabatan Kuasa Sumber Manusia, Kesihatan dan Hal Ehwal Masyarakat India Negeri, A. Sivanathan. Beliau berkata 3 kes positif ASF dikesan pada ternakan babi komersial, iaitu 1 di ladang di Bido di daerah Batang Padang dan 2 lagi ialah di Sungai Siput di daerah Kuala Kangsar. Begitu juga dengan insiden virus Nipah dan Japanese Encephalitis JE yang sebelum ini pernah meragut nyawa rakyat Malaysia. Semuanya berkaitan dengan penternakan babi. Saya mendesak Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak memberikan janji kepada penduduk Air Kuning. Kalau yang ni janji kami tak marah. Yang ni kami alu-alukan sangat. Tak apalah, yang ni kami alu-alukan sangat. Kita harapkanlah masa kempen ni, pasal kita faham waktu kempen ni semua yang dimintanya diberi belakang. Jadi kita harapkan yang ini, kalau janji pun kami tak malah lah, kerana untuk kebaikan kepada rakyat ataupun penduduk yang berada di Dun Air Kuning ini. Pertama, akan memindahkan semua ladang babi belesen yang beroperasi berhampiran dengan Kampung Melayu ke lokasi yang lebih sesuai. Yang kedua, untuk menutup serta-merta semua ladang babi haram tanpa kompromi. Yang ketiga, untuk mewajibkan penggunaan sistem penternakan moden yang tidak mengeluarkan bau serta mengamalkan konsep zero discharge ke dalam sungai dan alam sekitar. Jika kerajaan negeri Pahang boleh bertindak tegas terhadap kebun durian Musang King haram, apakah kerajaan negeri Perak tidak mempunyai keberanian untuk bertindak terhadap ladang babi haram? Kami mahu tindakan tegas, bukan alasan rakyat Air Kuning sudah lama menderita dan rakyat sedang menanti dan memerhati. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media. Okey, ada soalan? Berapa lama kamu beroperasi sama ada haram dan respons dia? Saya tidak pasti, maknanya sudah lama. Maknanya mungkin dah makan masa yang agak lama. Dan apa sekalipun dalam soal perkara yang nak buat dalam soal pembangunan ni, dia mesti ada kelulusan. Kelulusan daripada Jabatan Veteriner, kelulusan daripada PBT kalau masuk ke kawasan PBT, kan, daripada Jabatan Alam Sekitar yang perlu dibuat. Adakah ianya memenuhi apa yang disyaratkan untuk kita nak buka ladang seperti begini? Lebih lagi kita tengok tadi tempat dekat dengan 98% kawasan penempatan orang Melayu ada di masjid. Cuba bayangkan kalau itu macam mana boleh berlaku. Yang keduanya, kalau benda itu berlaku, kita tak ambil tindakan pelik. Kalau tuan-tuan pun kita buat renovate rumah kita, pasang pos sikit depan kan, ataupun kita renovate belakang rumah kita, datang
PBT, datang pihak berkuasa siasat, ada atau tidak plan, ada tidak kebenaran untuk nak buat bangunan, itu rumah kita. Sedangkan ini kita buka ladang, semua orang kata dah menjadi perbualan di kalangan masyarakat yang ada di sini. Berapa ladang haram itu belum kita siasat. Bagi kita tak tahu ladang haram atau tidak. Yang kita punya ialah ladang halal. Sebab tu kita minta supaya kerajaan ambil tindakan. Kalau ikutnya ialah waktu kita berada di dalam kerajaan dulu, ada gagal penuhi syarat pelaksanaan, 34 ladang babi ditutup di Perak. Ini berita bernama 24 hari bulan 11 2021. Itu waktu tu. Ada lagi soalan? Hari ini kita ambil hukum yang mana ada keluarkan kenyataan. Dia kata sebelum ni dia datang tak pernah dari Exco Pertanian. Kenapa tak bertindak? Ni kita tindak ni. 34 ladang babi ditutup di Perak. Kita pun nak dengar kat suara buat-buat pan ni, suara bak ni. Tak nampak ke? Tak nampak. Kita pun tak dengar juga suara berkenaan dengan pencerobohan ladang haram di Raut. Kesian juga dia orang ni. landscape dia dah kata pimpinan bermula orang-orang lain pun nak tahu apa yang dia nak bawa ke air ni. Kita boleh share sikit lah parti Okey. dalam manifesto. Saya ingat semalam pun saya dah jelaskan sikit sebanyak. Jadi nanti kita akan keluarkan dengan secara khusus. Sebab itulah dia apabila jadi sebagai wakil rakyat, antaranya ini kita bercakap, dia tak boleh menjanjikan tentang dia nak buat satu housing estate, nak buat satu perbandaran baru di sini. Dia hanya sebagai orang yang menjadi perantaraan antara agensi kerajaan ataupun agensi-agensi stakeholder yang terlibat dalam kawasan ini untuk menjadi pundak cara. Macam saya lah. Macam ni kami 3 orang wakil rakyat kawasan Bangkang. Tapi oleh kerana kami ni memang wakil rakyat yang rajin turun ke bawah, semayang di masjid, jumpa rakyat di kedai kopi, di situlah maklumat ni. Maklumat penuh. Kita ni apa yang difokuskan? Difokuskan ialah soal benar ada, kalau mungkin ada dalam soal-soal perkara yang perlu untuk nak buka di kawasan-kawasan industri, mungkin kita boleh cadangkan kepada pihak kerajaan untuk soal untuk menggalakkan belia-belia kita terlibat di dalam pertanian sebagainya. Mungkin kita boleh menjadi pemudah cara untuk mereka dengan agensi-agensi yang lain. Adakah itu intipati dalam manifesto? Antaranya. Banyak lagi antaranya. Dia awak tanya apa sikit-sikit je. Banyak. Mengenai isu babi, ladang babi, tidakkah dia akan menjadikan seorang pengundi bukan Melayu terhadap PM pada PRT? Saya yakin dan percaya isu ni adalah isu sejagat universal. Tak ada siapa pun yang nak kepada benda-benda yang terutamanya soal melanggar undang-undang. Tak ada siapa pun, sama ada Cina, India, Melayu. Ini universal. Soal alam sekitar, ini soal universal. Bukan soal membabikan soal Melayu, atau soal Cina, atau soal India, atau orang asli. Ini besar. Nah, jadi sebagai orang rakyat yang kita telah didik dengan rukun negara, kita ada keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, maka tentu semua rakyat boleh menerima terhadap isu yang kita bawa. Macam FB disalahkan penduduk Melayu. Kerana penduduk Melayu meningkat 2.6 poin lebih tinggi ke populasi dia menyebabkan bertambah, menyebabkan mereka semakin dekat dengan kawasan ladang babi ini. Pertamanya mungkin orang Melayu duduk situ, adun tu pun belum lahir lagi. Dia pun tak beranak lagi. Orang Melayu dah lama di situ. Macam mana dia boleh mengeluarkan kenyataan gitu? Ya. Takkan benda mendadak tumbuh. Situ penduduk dia 98% lebih. Takkan tiba-tiba boleh mendadak. Ladang babi tu berapa, umur dia berapa? Hak orang tua-tua di situ lama apa lama dah, tua-tua dah. Ya, saya.
Kalau ladang tu semua dia telah operate dengan mesin yang valid tadi. Pihak PN nak minta untuk kerajaan negeri tarik balik mesin tu macam mana? Dia kena buat secara prosedur dan ikut perundangan kita tengok tadi. Nanti pindah ladang ke tempat lain. Sebab tu kita katakan tadi ubah kepada lokasi sesuai. Mana kena ambil tindakan lah sudah. Untuk aduan yang kuning, kalau macam dekat perkenan yang kuning sendiri kan, bank tak ada, pejabat pos tak ada. Tu mungkin adakah itu antara intimati manifesto tersebut dalam hukuman Grup Awam yang ada kat air kuning? Ya, itu di antara perkara yang kita minta nak tuntut. Supaya ada akan malu lah. Kita ni duduk dengan bandar. Sikit atas sikit kita tengok ada opsi tempat apa bandar ilmu. Bukan jauh mana pun yang Kuala Lumpur. Sejam kita dah sampai sana. Di kawasan-kawasan ni kita dengar kawasan metropolitan lah kita pada kita kan. Tak sepatutnya benda-benda yang seperti begitu tidak ada. Daripada segi peluang pekerjaan tu, kalau macam saya sendiri buat tinjauan, nak jumpa orang muda ni susah pun. Orang tua je mana kuliah air kuning. So macam mana daripada segi peluang pekerjaan, adakah dia antara juga? Ya, itu sebab tu saya kata tadi. Apabila sebut peluang pekerjaan, tak semestinya kita kata mungkin ada industri yang besar-besar. Contohnya ada IKS kecil. Kemudian tadi kita menggalakkan soal pertanian, kerana kawasan ini banyak tanah yang subur sebagainya. Boleh kita menggalakkan pelibatan mereka dengan peruntukan-peruntukan kerajaan diberikan kepada belia-belia di sini. Haris, sejak bila wujudnya ladang tu memang pihak kita tak tahu. Tak tahu, segi aspek tu kita tak tahu. Bila tak. Tapi kalau tinjauan daripada orang kampung tu sudah lama lah. Dah lama. Sebelum berapa hari tu? Dah sudah lama lagi nak cakap biar itu dah, tapi dah lama benar-benar. Sekarang ni Pada saya macam inilah, kita tak nak menyalahkan zaman-zaman siapa. Kita ni sebagai nak menyelesai. Bukan kita cakap, oh ni kerajaan dulu. Tu tak selesai masalah rakyat. Tak selesai masalah yang rakyat hadapi. Kita sebagai pemimpin, kita kena selesai yang pada sekarang kan. Lepas-lepas kita nak ungkit pun bukan mendatangkan makna. Kita ialah untuk nak islah, untuk kebaikan penduduk yang berada pada hari ini. Jadi solusi untuk isu ladang babi ni untuk katakan bilahkan ladang kan. Sekarang ni kan ada yang kaedah ladang tutup, mungkin ke kaedah ladang tutup. Itu di antara cadangan. Itu di antara cadangan yang kita sebut. Yang kedua, boleh bagaimanapun, sebab tu kita nak minta bukan saja soal buat bentuk ladang yang dibentuk saja, malahan juga transport yang bawa keluar. Apabila sebut tentang satu industri ini besar, maka nak bawa tu kena tengok juga. Itu kena dimainkan peranan oleh JAS, oleh JPJ. Mereka tu ikut atau tidak piawai untuk lori yang bawa babi itu keluar tadi. Adakah pihak kata sudah mempunyai cadangan edukasi lain yang ditinggalkan? Ya, apa je dah? Cadangan edukasi lain yang Okey, itu saya rasa kita balik kepada kerajaan lah. Mereka lebih tahu dekat mana sesuai tanah yang luas lagi banyak. Mungkin itu pulang kepada pihak berkuasa. Betul, ini adakah isu bukan atau perjalanan kita kerajaan berlaku di air kuning? Okey, saya ingat isu tu, saya ingat mungkin kita jawab kemudian. Saya takut fokus ini adalah fokus kepada soal babi. Kita takut lagi bawa tu isu ni tak fokus malam ni, bawa isu tapi tak open night sikit. Yang tu isu tu memang saya pun dah sebut dalam TikTok saya kenaan dengan hal itu. So, penduduk air kuning memang happy dengan situasi ladang babi yang ada di kawasan ini. Saya ingat bagi orang yang rasional tak boleh terimalah keadaan yang berlaku tu. Tapi kadang-kadang mereka tu orang kampung penduduk kan, jumpa dengan mereka dekat seorang masjid, mereka merintih sajalah. Mungkin kadang-kadang mereka tak tahu siapa nak orang kampung. Ancayah kita orang kampung, tak tahu nak jumpa siapa dia. Kebetulan pilihan raya ni mereka tu raja, semua datang jumpa dia. Jadi kami yang pick up isu ni, patutnya pihak kerajaan yang pick up isu ni. Daripada kami ialah bukan soal isu, soalnya ialah isu rakyat. Bukan kita nak jadikan isu politik, sebab kebetulan isu ni adalah merupakan isu yang perlu kita ketengahkan untuk kebaikan
rakyat, penduduk di sini. Kami tak nak blame mana-mana kerajaan dulu ke sebagai tak perlu. Kita nak selesai. Benda boleh selesai. Tak ada benda yang tak boleh selesai. Kalau kita ada kuasa, yang penting adalah political will yang ada kepada pemimpin sendiri. Tadi sebab tentang kawasan berkulangan, ada tak maklumat kandang babi itu reduce dia jaraknya dari kawasan yang kawasan penduduk. Kawasan penduduk maksudnya bukan saja kawasan Melayu. Maksud dia? Kawasan yang berdekatan kandang babi itu letak dalam kawasan negara lain kan. Cuma dekat sekeliling itu mungkin ada kawasan-kawasan penduduk dan mungkin ada tak daripada maklumat tentang jarak ke dari kandang babi ke kawasan kediaman penduduk. Maklumat macam mana? Yang hak tadi ni agak dekat sangat, dekat sangat kan? Dekat 140 meter. 140 meter saja daripada ini. Subuh nak lari 100 meter. Okay, ada lagi soalan? Cuma kita nak tengoklah pasal saya dengar satu ucapan daripada seorang exco kerajaan negeri Perak yang ceramah dia KPKT Oh, kononnya hebat. Dia kata air di Kelantan karat. Ni nak beritahu ni. Ladang babi Pulau Pinang lepaskan sisa ternakan ke sungai ni, ke Sungai Kulim. Hak yang ladang babi itu di Pulau Pinang tapi lepas ke Sungai Kulim melabaikan Kedah. Najis babi Kampung Selamat sah punca pencemaran Sungai Kerih Seberang Perai. Negeri mana? Pulau Pinang. Negeri siapa dia? Negeri Esko DAP tu. Siasat kesan pencemaran najis babi di balik pulau. Kemudian 26 ladang babi dikesan buang sisa kumbahan sungai. Ini semua berlaku di Pulau Pinang. Negeri siapa dia? Negeri DAP. Negeri DAP siapa dia? Esko kepada hak yang duk cakap banyak sangat tu. Jangan ada cakap banyak. Bab integriti ni orang DAP tak layak cakap lah. Saya ulang, bab DAP, bab integriti awak tak layak untuk cakap bab ni. Okey, ada lagi? Okay, so kita simpulkan sidang media kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Dan insyaAllah esok kita akan sekali lagi sidang media harian kita di sini jam 10.30 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak gambar belakang.